Tidak selari antara kerajaan di pusat dan juga kerajaan di negeri. Di pusat mereka berkawan, di negeri mereka berlawan. Di pusat mereka duduk sekali, di negeri mereka bertembung sesama mereka. Hadirin sekalian, kalau kita fikir logik hadirin sekalian, yang tidak stabil ketika ini ialah mereka, bukan kita. Yang tidak stabil ketika ini ialah mereka. Maka seolah macam mana sekalipun hari ini rakyat dah tengok apa yang sedang berlaku. Dalam masa yang sama malam ni mungkin kita ceramah di sini tuan-tuan, kita punya mesej jelas dengan siapa kita lawan. Tetapi mereka hari ini tuan-tuan, mereka berlawan sesama mereka. Dalam ceramah kelompok pada malam ini, ada calon-calon dan juga pemidato Pakatan Harapan akan terus menyerang Barisan Nasional. Dalam pertemuan ini, sesama mereka akan saling bertembung antara satu sama lain. Dan tuan-tuan, perkara ini tidak baik kepada politik negara kita. Hadirin sekalian, saya kira kerajaan Madani ini telah pun berada di hujung-hujung nyawa. Sebab itulah kita mulakan dengan negeri Johor insya-Allah untuk kita pastikan kemenangan milik umat pada masa depan insya-Allah. Tuan-tuan, kita boleh buat perubahan. Usaha kita lah untuk memastikan kita boleh membentuk kerajaan yang majoritinya orang-orang yang ingin membangunkan negara. Kerajaan yang di dalamnya yang boleh membantu semua kaum dan bangsa. Kerajaan yang di dalamnya adil terhadap agama Islam, yang berpihak kepada semua bangsa dan agama. Tuan-tuan, kita nak kerjasama ini berlaku dalam kerajaan-kerajaan selepas ini insya-Allah. Dan selain insya-Allah kita boleh bekerja dan kita boleh buat bagaimana untuk memastikan DAP tidak berada dalam kerajaan insya-Allah. Tuan-tuan, Johor ini boleh ataupun tidak kita pastikan DAP tidak berada dalam kerajaan? Lepas Johor, Melaka, adakah Melaka boleh memastikan DAP tidak berada dalam kerajaan? Tuan-tuan, Negeri Sembilan, adakah boleh kita lakukan DAP tidak berada dalam kerajaan? Tuan-tuan, kalau kita kira-kira balik, semua negeri sebenarnya boleh kita lakukan DAP tidak boleh berada dalam kerajaan negeri dan juga tidak boleh berada dalam kerajaan persekutuan insya-Allah. Tuan-tuan, cuba tengok di negeri utara, Perlis tuan-tuan. Mereka tidak berada dalam kerajaan. Di negeri Kedah, baru ni Parlimen Perang kita yang berhormat MB Sanusi telah mengumumkan insya-Allah. Kedah tuan-tuan, lah raya akan datang mereka target 36 kursi. Tuan-tuan, doakan insya-Allah tuan-tuan. Tidak ada DAP. Mana lagi? Mari sikit ke negeri saya, Perak. Perak tuan-tuan, jika mana kita bersepakat dengan baik, jika mana kita bersatu dengan baik insya-Allah tuan-tuan, di negeri Perak tidak ada kerajaan yang di dalamnya ada DAP. Contoh Perak ketika ini. Hari ini Perak tuan-tuan, kita 26 kursi Perikatan Nasional. Lagi 4 kursi saja lagi kita boleh bentuk kerajaan negeri di negeri Perak tuan-tuan tanpa DAP. Kita boleh buat. Dan kalau kita nak buat malam ni juga kita boleh buat. Kalau kita nak buat esok juga kita boleh buat. Negeri yang diperintah tanpa DAP boleh buat. Selangor tuan-tuan kita boleh buat. InsyaAllah tuan-tuan, akhirnya seluruh negara tidak ada DAP di dalamnya insya-Allah. Kita boleh buat. Sebab tu selain kita respect pada orang Sabah. Tuan-tuan, betul tak? Tuan-tuan pergi ke Sabah, kita pun tak jangka Sabah telah memulakan dulu. Sabah telah membuka jalan. Bagaimanakah jalan yang mereka tunjuk kepada rakyat Malaysia? Ini caranya kami keluarkan DAP daripada negeri Sabah tuan-tuan. Mereka bukan agak kalah, tapi kalah yang sangat-sangat teruk, kalah yang besar tuan-tuan. Dan insya-Allah gelombang itu telah sampai ke Johor insya-Allah. Tuan-tuan, teruskan bekerja. Pastikan kerja kita ini tip top. Jangan berhenti sampailah ke malam pengumuman kemenangan kita insya-Allah. Boleh?